Sebab Asal biarkan first sebab konten Nuan sebelum ni kan 1 jam lebih. So Asal just letak kepercayaan je lah dekat Nuan. Mungkin Nuan tahu dah konten dia memang standard 1 jam. Sekali post 30 minit. Ada Asal terkejut macam sana lah Nuan. Lepas tu Nuan macam kata, aku tak tahulah sebab editor aku cakap dia cut part-part yang tak best, part-part yang tak best lah. Nuan cakap macam tu. So Asal macam, part kita kejar limau, part kita berdiri atas raket tu semua best lah. Kenapa pula tak best? Lepas tu Asal tanya dia, Nuan berapa ni dia charge kau ni? Nuan kata RM300. Asal jadi macam marah lah. Tak adalah marah, tapi macam kecewa lah. Weh, kau partner dengan aku ni dah lah zero bab-bab ni. Asal ingatkan dia bayar macam sebelum ni 100 ke 100.5, tiba-tiba 300. Terus saya tanya lah, ni editor mana ni kau ambil 300 satu video 30 minit? Lepas tu Nuan kata editor baru. Dia kata kalau 100.5 dapat video dalam masa seminggu. Kalau dalam masa 3 hari 200.5, dalam masa sehari RM300. Macam tu. Tapi kalau sehari RM300 buat elok-elok. Tapi Asal update trade tu, Asal tak ada menjatuhkan dia pun. Sebab Asal tak mention pun nama. Asal tak kenapa editor siapa. Asal je cakap Asal kecewa je video tu banyak cut. Asal bagi tahu part apa yang kena cut. Asal editor lain pun Asal rasa agree kot RM300 tu. Tak tahu nak cakap. Yang penting terkejut. Kanda sendiri pun terkejut RM300 30 minit. Tapi editing sama dengan yang harga 180. Dia bukan nak menjatuhkan, dia cuma rasa kecewa and terkejut. RM300. Oh, terkeluar pula. RM300 untuk video 30 minit. Tapi banyak part yang tak ada. Padahal Nuan punya video kan standard 1 jam. Saya rasa Asal punya trade tu tak ada memburuk ke siapa-siapa pun. Asal dia cakap kecewa gila. Macam tu lah, faham tak? Dia macam bila kau rasa kecewa and kau mention benda tu. Macam tu je. Kalau harga RM80-60 tak kisah no. Ini RM300. Sumpah tak kisah nak bayar mahal kalau quality and editing tu setara dengan harga. Editor Harry Ian tu mahal tau harga dia. Tapi kau tengoklah editing Ian macam mana. So benda tu valid lah, harga mahal dengan editing macam tu. Asla yang dulu kan, korang perasan tak konten Asla dulu dengan sekarang lain, vibe lagu semua lain. Sebab Asla memang pentingkan gila quality video. Asla tak pernah buat konten yang pacak kamera duduk berborak. Sebab Asla fikir quality. Tak kisahlah video tu naik ke tak naik ke. Tapi Asla letak diri Asla sebagai viewer. Viewer mesti akan bosan kalau tengok je satu tempat borak-borak macam tu. Contohlah, bukan nak menyatakan siapa, tapi Asla cakap Asla punya style Asla. Dulu kan, start daripada zaman Asla partner dengan Culah dulu, sampailah Asla partner dengan Daus. Semua lagu Asla masukkan sendiri. Asla suruh editor Asla hantar video yang dia dah edit without lagu background. Lepas tu Asla ambil masa 1 malam untuk masukkan lagu, masukkan JJ sendiri, masukkan sweet yang slow mo, sweet, lagu sweet-sweet tu.
Aslah ada lagi list yang Aslah punya lagu-lagu yang tak copyright semua Aslah cari sendiri. Lagu Aslah cari sendiri, lagu JJ supaya tak copyright, and supaya lagu tu kena dengan vibe. Dulu dengan Harry, Aslah punya lagu vibe kupu-kupu, betul tak? Sebab Aslah sendiri yang cari lagu tu vibe kupu-kupu. Lepas tu dengan Daus, Aslah guna lagu yang mau makan mau dipilih sendiri, terjebak je telah nyanyikan kapu sendiri. Lagu macam Indonesia tu. Itu vibe asalnya Daus. Oh, thank you The Trace, semoga rezeki. Lepas tu vibe Boboy, Aslah guna lagu Aku Anak Kampung Tiada Pelajaran. Sebab apa? Sebab semua lagu Aslah cari sendiri. Dengan Noah, Aslah cari lagu sendiri tau. Lagu vibe cerita cun, aku rela tinggalkan, macam tu. So maksudnya asal pentingan quality video. Tak kisahlah harga kau, kalau nak mahal boleh, yang penting quality. Sedangkan lagu background pun Aslah yang letak sendiri lagu apa Aslah nak. Aslah bukan jenis yang ala kadar punya orang post asal boleh. Jadi kalau awak rasa macam awak tak puas dengan cara saya, itu style awak. Kalau awak rasa macam nak ke side editor tu, itu awak punya pasal lah. Awak tahap tu je awak punya kreatif, itu je lah. Saya cuma cakap saya kecewa, bukannya saya menjatuhkan. Saya tak mention pun nama, and orang pun tak tahu siapa. Itulah, saya kecewa sebab saya bayar editor saya sebelum ni mahal juga, tapi lagu saya letak sendiri sebab saya fikir saya nak quality video. Gitu je lah. Video part 2 ni siapa edit saya tak tahu. Noah ni tak nak susahkan orang, so dia macam tahu-tahu ada, faham tak? Mungkin dia nak belajar buat sendiri kot. Aku dah cakap dah dekat Noah, apa-apa nak minta tolong bagi tahu, nak tanya ke apa ke, tapi Noah yang tak tanya. Thank you gift. Apa tu guys? Apa? Berbuka makan apa? Saya makan Maggi sebab saya tak ada selera lah nak makan. Noah tak susah ke orang lain je. Kalau tak batuk kering ni terseksa betul. Laju komen dia tengok, tak sempat nak baca. Alhamdulillah. Minum air bubble. Air bubble tu macam mana? Kenapa kemarin kata item sakit? Sebab kita satu office kot. Office tertutup, and kita orang communicate with each other. Jadi senang berjangkit. Air jenama bubble, mineral brand bubble. Kenapa dengan air bubble tu? Is it good? Weh, aku kan dalam tak ada selera tu habis juga weh Maggi. Kau nampak tak? Kalau tak ada selera makan Maggi auto selera. Air bubble, first time saya dengar. Dia air mineral ke? Ke air gas ke apa ke? Kalau sakit memang makan Maggi boleh naikkan selera, ya ke? First time baru tahu. Really? Baru tahu kewujudan air bubble.
Nanti saya check. Air bubble ada dekat ni ke? Apa nama benda tu? 7E. Bawah rumah sana ada 7E. Masa dapat ubat ni, dia suruh kumuh-kumuh. Takutnya sebab takut tertelan. Dengar bunyi orang. Saya pakai tudung ni. Tudung ni dia ada anak tudung. Lepas tu masuk ke dalam. Lepas tu pakai. Ni anak tudung dia. Dia dijahit sekali guys. Nampak tu. So memang takkan nampak aurat korang. Saya batuk 1 bulan minum air bubble dari elok. First time saya dengar air bubble. Sumpah tak tahu. Air bubble first time dengar. Sebelum ni Asla punya favourite air mineral. Cuba kau teka air apa. Tudung jenama apa. Tudung Asla ada dekat Asla punya beg kuning. Evian kan? Salah. Evian ni buat tak tahu. Evian ni saja je beli. Asal punya air spritz, air favourite spritzer yang gas tu. Yang botol hijau dan ada perisa lemon. Oh. Yeah, sparkling spritzer. Semput Asla. Dia bukan semput, tapi sebab Asla batuk kering and sesama at the same time, jadi doktor kata Asla punya pernafasan macam sempit. So Asla ambil oksigen hari tu dekat klinik. Termasuk hari ni Asla 3 hari dah demam weh. Asla tak dapat lagi merasa vibe-vibe bazar. Asla rasa saya tak pergi ke bazar kot. Sebab nak mengelak virus. Sebab takut orang berjangkit dan takut Asla lagi teruk sakit. Macam tu. Lain saya tak pakai lain ni filter. Kalau pergi bazar, korang terbuka dengan pengudaraan. Bukan nak kata bazar tu orang-orang berpenyakit. Bukan. Dia just macam cakap kita ada macam-macam. So kita tak tahu mana satu virus ke apa ke. Bila saya tak sihat, so dielakkan untuk pergi ke tempat public lah. Supaya tak jadi lagi teruk. Lagu Asla ada lagu raya tau guys. Cik, tiba kan macam tu random tu bagi tahu. Asla ada buat lagu tau. Asla buat lagu collab dengan Iman Troy untuk lagu raya. Tapi Asla record lagu tu masa Asla tak sihat hari tu. So Asla rasa kecewa gila sebab Asla tak sihat time tu. Kalau ikutkan Asla nak minta dia record balik. Tapi tak sihat lagi sekali. Faham tak? Asla direct weh tak sihat. Kau ingat tak hari tu yang Asla batuk teruk time sebelum di partner lagi? Sebelum di partnership lagi Asla batuk teruk hari tu. So lagu tu, lagu Asla dengan Iman tu kita orang dah record time sebelum Asla di partnership dengan Iman. Sebelum Asla di partnership dengan Noah. So time tu memang Asla tak sihat. Lepas tu patutnya minggu ni nak buat record kali kedua. Tapi Asla tak sihat juga. So Asla sebutkan rezeki.
Tapi tengoklah kalau lagu tu keluar. Comelnya. Wih, kelakarnya stiker ni. Thank you. Okay, Basun, thank you. Dan ambil vitamin C. Oh, doktor cakap tak payah ambil vitamin C. So, vitamin C boleh dapat dekat mana-mana buah. Rugi kalau ambil vitamin C, dia cakap. Doktor cakap lah. Doktor kata kena ambil vitamin D dan juga fish oil. Doktor kata vitamin C ni, kalau ambil vitamin C tu rugi. Di ibarat macam kau makan, lepas tu nanti bila buang air kecil ke apa ke, vitamin C tak akan keluar balik. So doktor kata makan sebiji buah orange pun dah boleh dapat 500 mg vitamin C. Macam tu lah. Asal ada lah buah orange. Dia asal cuma perlu cari fish oil dengan vitamin E sahaja. Wah, susahnya nak kopi. Brand Amway. Brand Amway. Kingston tu ketuk. Kingston tu apa? Thank you Laura for the gift. Potong dulu senang buka. Ini dia limau mandarin. Limau mandarin. Bukan limau sangkuit. Tak pernah tengok AI team, tapi asal dengan Noah tengok. Thank you. Thank you. Sebut nama 5 lelaki yang so AI team. Yang pertama Noah. Kedua, oh thank you. Kedua sejarah. Ketiga AI Noah. Keempat Noah sejarah. Dan kelima Noir. Saya dah bagi list. Kalau korang tak percaya juga, tak tahulah. Ramai orang cakap pasal air bubble. Okay, saya akan cuba. Wah, susah ni weh nak kopi buah limau ni. Semoga superstar tahun ni, amin. Lambat lagi perjalanan saya. Tahun ni ramai orang perform lah. Sebab makin lama AI team makin kreatif. Talent lah, talent AI. So ramai orang perform. Kalau office hari ni pukul 11 malam. Apa tadi tu? Makan Maggi, lepas tu makan limau. Bulan puasa ni okey ke? Tak tahu. Kenapa tak okey ke? Tak boleh ke? Tak okey ke? Sebab tahu. Okey je kot. Kalau makan durian korang okey tak?
Makan limau tambah batuk. Ya ke? Mana adalah. Kalau kita nak hilangkan batuk kan, kita kena makan limau dan oren. Oren pula, lemon. Ya ke limau trigger batuk? Alah, saya dah kopek. Saya kena makan dah juga ni. Dah kopek dah, macam mana? Saya dah kopek lah guys. Korang ni lambat lah bagi tahu. Tadi time saya ambil buat oren tu tak ada siapa pun nak cakap. Bila dah kopek ni, ramai pula yang cakap tak boleh makan. Wah. You guys lambat. Tadi time saya ambil buah limau, tunjuk-tunjuk, korang tak cakap. Dia dah kopek, dah buang urat-urat dia, korang cakap tak boleh makan. Teringat limau terapung kat sungai. Ya, sampai kesudah oren. Ini namanya vitamin C. Korang anggap saya makan untuk ambil vitamin. Korang next konten Asla post esok tengah hari, okey tak? Korang ada tak cadangan? Sebab Asla rasa macam Asla nak post esok pukul 1. Korang rasa ada waktu lain yang lebih baik? Post dalam sahur. Zaman sekarang ni ramai orang tak bangun sahur. Zaman sekarang tak macam zaman dulu, cik. Macam aku ni tua sangat. Zaman dulu-dulu orang semangat bangun sahur. Zaman sekarang kan orang makan malam, niat sahur tu tidur. Zaman dulu kan, bukan nak kata zaman dulu, tapi dulu-dulu lah, masa kecil-kecil, kalau time sahur mesti mak kejut, bangun, masak banyak makanan sahur, semangat ni. Tapi bila sekarang ni kan, sahur je, sahur pukul 2 pagi weh. Pukul 2 pagi sahur, lepas tu tak bangun pun time sahur. Orang-orang zaman now, setuju tak? So asal takut kalau post time sahur tu tak ramai pun view. Mesti orang bangun solat subuh je. Bangun solat subuh, tidur balik sebab nak rehat kan. Sekarang orang kuat bekerja korang. Oh, asal tahu kenapa? Betul lah. Sebab dulu barang-barang tak mahal, so orang tak kuat bekerja. Sekarang orang macam kuat bekerja, jadi diorang nak rehat. Mungkin diorang bangun solat subuh, lepas tu diorang tidur balik sebab diorang nak kena kerja lama, penat. Pukul 8.20 saya akan end live. Okay. Malam ni semua AIT masuk pukul 11 malam. Tak buat lagi kena konten partnership lain. Belum lagi. Sekarang bulan puasa lah korang. Bulan puasa ni
Kalau nak shoot takut orang lain penat. Kau bayangkan kalau kita orang pergi buat, contoh buat rakit time bulan puasa, penat weh. Lepas tu nak kena ajak partnership lain, mestilah kena orang yang betul-betul nak. Sebab kalau tak nak nanti diorang penat, kesian orang. Faham tak? Tapi insyaAllah ada dalam planning, kita orang nak collab dengan kita orang nak collab dengan Irif kot. In planning nak collab dengan Irif. Malkona pun boleh juga, in planning juga. Tapi rasanya Irif dulu kot. Dengan Ferry boleh. Tapi Fae ni susah sikit lah korang. Fae dia busy sikit. Sebab Fae sekarang ni dia macam banyak hal personal, macam nak buat lesen kat luar semua. Fae sekarang tengah proses buat lesen. So dia banyak busy buat practice lah. Apa macam JPJ practice sebelum ambil lesen tu. Tak ingat lah aku. Benda-benda macam tu lah. Lesen komputer lah apalah, macam tu. So konten-konten sebelum ni kita orang ajak je dia. Takkan lah kita orang ni bodoh sangat tak nak ajak Fae. Adalah hater-hater cakap sengaja tak nak ajak Fae, tapi Harry dengan Irfan ikut. Takkanlah kita orang ni bodoh sangat, macam sengaja tak nak ajak. Mestilah kami ni menjaga hati kawan-kawan, faham tak? So sebelum Harry ikut memang ajak dah Fae. Cumanya Fae buat lesen kereta, jadi benda tu kan berbayar. Mestilah dia kena pentingkan benda tu dulu. Sebab tu dia tak ikut. Lagipun kita orang tak buat yang proper partnership lagi. Next boleh lah. Sebab hari tu dah buat Asnura X Karina, lepas tu Asnura X Asham. Next kita orang nak buat Asnura X Irif. Benda kita dah bincang sebelum ni, tapi sebab hujan lebat dah seminggu berturut-turut hujan lebat petang. So aslah kita orang dengan Arif tak dapat nak buat lagi. So kalau nak buat mungkin bulan puasa. Cuba korang tanya Arif nanti, diorang okey ke nak buat bulan puasa? Bukan apa, takut diorang penat. Kenapa kat konten saya tak ada konten Noah buat rakit? Adalah korang. Kenapa sini editor sebut pasal editor? Biarlah dia nak masuk cerita. Yang penting saya tahu, saya pentingkan kualiti dan harga. Saya tak kisah bayar mahal. Jujur cakap, income YT saya tinggi, atas 30k tak lari. Jadi saya tak kisah langsung nak bayar RM300 ke apa ke. Yang penting kualiti kena dengan harga. Jadi kalau awak rasa macam RM300 tu murah, bagi saya mahal. Sebab dulu saya kecil-kecil, duit sekolah saya dapat RM1 je kadang-kadang 50 sen. Saya ni dulu orang susah, jadi saya tahu macam mana cara nak hargai duit, macam mana cara nak hargai sesuatu benda. Jadi kalau ada sesetengah orang rasa tercuit dengan pasal editor tu, suka hati korang lah. Yang penting saya ni pentingkan kualiti. Saya tak kisah harga mahal, yang penting kualiti tu kena standing harga. Bagi saya 300 tu mahal untuk 30 minit. Aku bayangkan sebulan kita buat 10 video kali 300 kali 10.
Duduk rumah je goyang kaki, video 30 minit. Senang. Macam gaji macam orang ada diploma gitu. Iya ke? Gaji diploma sekarang pun 1,500 je basic gue. Kan? Ke macam mana? Sebab dulu Aslah kerja Aslah pun gaji basic sikit je. Sekarang basic gaji berapa Tak ingat lah. Diploma basic apa tu 1.7 ya ke? Sekarang 1.7 Ini alamak. Ini orang yang SPM ke diploma ke atau macam mana? 1718. Anak saya suka Aslah. Thank you. Berapa basic Abang bagi? Tak, kita orang tak ada gaji. Kita orang income based on YouTube sahaja. Saya gaji 15k sebulan. Alhamdulillah rezeki awak. SPM 1,700. Tapi itu kerja berat weh. Gaji 1,700 pun kerja F&B, macam kerja makan tu susah gila, berat. Masuk pukul 10 pagi, balik 10 malam. Susah. Kerja biasa-biasa, gaji 1,700 basic kerja. Kerja biasa-biasa tu maksudnya macam mana? Macam kedai telefon macam tu Zaman Aslah Zaman Aslah umur lepas SPM, gaji basic time tu 1,200. Itu kerja kedai biasa lah, macam kedai supermarket ke, kedai telefon ke, kedai F&B. Time tu 1,200 basic. Lepas tu naik sikit. Tapi time naik tu time bila? Asal pernah kerja F&B kedai makan ke dulu? Tak pernah. Sebab saya ni introvert kurang. Saya pernah kerja kilang dulu lepas diploma. Saya tak pernah kerja F&B ataupun mana-mana kedai yang ada. Tak pernah. Saya pernah lepas SPM saya tak kerja langsung. Lepas SPM tak kerja. Lepas tu ambil diploma dekat UiTM Sri Iskandar. Lepas tu PKP. Dan zaman PKP tu Asal tak study dekat sana, kena balik rumah kuarantin. Tapi time kuarantin tu Asal kerja part time dekat satu kilang ni sambil study. Sebab kerja tu waktu malam. Kerja part time tu malam pukul 7. Sekejap pukul apa pukul apa tak ingat lah. Pukul 7 malam. Tentu Asal kerja kilang malam dalam pukul 7 malam sampai 3 pagi macam tu. Dia macam part time tapi kilang punya. Kenapa Asal memilih kilang? Sebab kilang ni dia mind your own business macam tu. Asal tak borak sangat dengan orang, tak berkawan sangat dengan orang, tak perlu nak jumpa orang. Just kau buat kerja kau je. Sebab tu Asal pilih kilang berbanding dengan kerja-kerja F&B, mall apa semua ni. Lepas tu daripada kerja kilang tu Asal dapat satu offer job sebagai admin sale. Admin sale ni dia by WhatsApp je, reply chat customer macam tu. So kerja tu Asal kerja under company
satu brand company ni, quite famous now, tapi Asla tak nak sebut. Tahun 2022 kot ke 2021. Sekejap je dalam setahun macam tu. Lepas daripada tu Asla terus masuk ada Liana Rahman. Liana Rahman jadi content creator. Dekat Liana Rahman lama sikit, 2 tahun macam tu. And time Asla under Liana Rahman tu, under Liana Rahman, Asla apply AI team. Kalau korang nak tahu, sebenarnya AI team ni Asla apply untuk batch 6 2024. Asla apply batch 6 tau, 2024 punya batch 6. Tapi tak jadi, Abel tak jadi buat batch 6 time tu sebab apa sebab Abel terus nak ke New Gen. Siapa kat belakang? Paling lah kau ni. Tak seram langsung. 2024 Asla apply batch 6 2024. Lepas tu Asla dapat, sepatutnya Asla ni masuk batch 6 tau. Sementara kononnya time tu. Dari sementara batch 6. Tapi tak jadi. Habis terus tarik pergi ke New Generation Permanent 2025. Lepas tu dapatlah New Gen. Bila Asla dapat New Gen tu, masa Asla pergi orientasi tu, Asla tak berhenti kerja lagi tau. Asla masih lagi kerja dekat Liana Rahman tu. Tapi atas budi bicara bos lah, bos bagi Asla cuti untuk pergi New Gen 2025 dekat Kelantan time tu. So masa New Gen tu 10 hari kat sana. Jadi Asla minta cuti under company Asla 10 hari. Asla pergi Kelantan. Lepas tu Asla dapat tahu Asla permanent. Lepas tu Asla terus hantar resign dekat bos Asla. Macam gitu. Jadi masuklah saya AI team. Kerja apa sebelum AI? Aku baru habis cerita Dah habis salah silah kerja aku dah aku cerita. Daripada lepas SPM, yada. Dah sampai dot, koma baru korang tanya apa kerja sebelum AI. Apa alasan bagi dekat bos? Saya jujur je, saya dapat masuk AI team, kena masuk office, kena commit. Jadi saya, itulah alasan jumpa kerja baru macam tu. Gitulah. Kenapa begitu yakin berhenti kerja sedangkan AI time tu biasa-biasa je? Sebab peluang lebih besar. Minat saya ke arah content creator ni diperluasa bila saya jadi content creator Liana Rahman. Asla dah cerita dah sebelum ni. Asla, sekejap korang jap, Asla nak reply WhatsApp jap.